Selamat datang ke video saya. Mari kita kenali apa itu stres. Stres ialah reaksi semula jadi tubuh dan minda terhadap tekanan atau cabaran. Jika terkawal, ia boleh mendorong kita bertindak pantas dan lebih fokus. Namun begitu, apabila tekanan melebihi kemampuan seseorang untuk mengawal keadaan, stres boleh menjadi beban yang menjejaskan kesejahteraan hidup. Stres yang tidak dikawal boleh membawa kepada pelbagai kesan negatif. Dari segi fizikal, ia boleh menyebabkan keletihan, gangguan tidur, sakit kepala dan masalah pencernaan. Dari segi emosi pula, individu mungkin menjadi mudah marah, sedih dan hilang motivasi. Namun begitu, stres bukanlah sesuatu yang tidak dapat diurus. Mari kita lihat langkah-langkah dalam menangani stres. Langkah pertama dalam menguruskan stres dalam kehidupan adalah melalui pengurusan masa. Pengurusan masa yang baik seperti menyusun jadual kehidupan seharian dapat membantu dalam memastikan perancangan yang ingin dilaksanakan dapat dirancang dengan teratur. Meluahkan apa yang anda rasai kepada individu yang dipercayai seperti rakan karib atau ahli keluarga boleh membantu meringankan beban psikologi yang ditanggung. Amalan gaya hidup sehat seperti tidur yang cukup, pemakanan seimbang dan aktiviti fizikal juga memainkan peranan penting dalam mengurangkan stres. Kesimpulannya, stres adalah lumrah hidup. Namun dengan kawalan yang bijak, ia tidak akan menguasai diri. Ingatlah, stres terkawal, hidup terurus. Kita mampu menghadapinya langkah demi langkah.